Activate! Love is the strongest 甘めく命全て守れるほどの戦果 Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review semua. Okey, pada hari Ahad lepas, siri Super Special Gawat Infinity telah pun melancarkan episod yang pertamanya. Dan seperti Izzat katakan sebelum ni, Super Special Gawat Infinity ni akan mengeluarkan preview sebaik saja episod pertama itu selesai, yang mana itu memang sangat sama dengan Kamen Rider. Dan preview ini akan menunjukkan apa yang akan berlaku di episod yang kedua nanti. Serta di episod yang pertama tu pun kita ada diperlihatkan dengan debut daripada Gavan Bushido. Jadi maknanya di episod yang kedua nanti kita akan dapat lebih banyak lagi aksi yang melibatkan Gavan Bushido ataupun Setsuna Aiko Queen itu sendiri. Jadi kalau kau nak tahu apa saja preview yang menarik, make sure kau stay tune dekat channel Izzat kali ni, okey? Kita mulakan dulu daripada sinopsis episod yang kedua. Episod yang kedua nanti tajuknya adalah Pisau Kembar, ya. Yang mana setelah apa yang berlaku di episod yang pertama tu, Setsuna ni telah pun berhadapan dengan Reggie yang merupakan Gavan Infinity, yang mana perkara tersebut memang merupakan satu perkara yang cukup pelik kerana Gavan itu tidak boleh ada dua, ya. Sebenarnya dekat sini Setsuna tu dia tak tahulah kalau yang di masa lalunya memang ada banyak Gavan di setiap universe yang ada. Tapi disebabkan waktu tu dia tak tahu, dia menganggap kalau Reggie itu merupakan musuh bagi dia sendirilah. Dan dalam masa yang sama, Hitoshi Kuzumi yang telah pun ditahan di episod yang pertama tu ingin diselamatkan oleh satu bos sindiket jahat yang dipanggil sebagai Karasumaro. Dan sebabkan itu, Karasumaro ini telah pun menyerang Setsuna dan juga pasukan dia. Dan waktu itu Setsuna ini melihat Reggie yang diliputi oleh kemarahan dan ada satu benda yang telah pun terjadi. Jadi itulah dia sikit sebanyak mengenai sinopsis apa yang akan berlaku di episod yang kedua nanti. Jadi kat episod yang kedua nanti kita akan dapat debut daripada Gavan Bushido dan kita pun akan diperlihatkan dengan musuh yang menjadi dekat dalam episod yang kedua tu adalah Karasumaro, ya. Yang mana nanti Zat akan explain lebih lanjut dekat dalam preview untuk episod yang kedua nanti. Kita mulakan dengan gambar yang pertama ni, yang mana gambar yang pertama ni menunjukkan Gavan Bushido yang baru sahaja keluar daripada sebuah gudang, ya. Dan kalau nak diikutkan, gudang ni merupakan gudang yang sama yang ada dekat dalam preview ataupun official trailer sebelum ni. Yang mana itu merupakan gudang yang mana Gavan Infinity tu akan berhadapan dengan Emon sekali lagi, ya. Dan dekat sini kita dapat tengok kalau Gavan Bushido ni menggunakan dua bilah pedang, ya. Kalau Gavan Infinity tu gaya bertarung dia tu mirip dengan karakter Marvelous yang mana menggunakan pedang dan juga pistol. Gaya bertarung daripada Gavan Bushido ni mirip-mirip dengan Gokai Blue daripada Kaizoku Sentai Gokaiger. Kerana dia menggunakan dua bilah pedang sebagai senjata utama dia dan tidak mengandalkan apa-apa senjata api sekalipun. Dan pada saya itu merupakan satu perkara yang menarik dan desain daripada Gavan Bushido ni adalah keterbalikan daripada Gavan Infinity. Kalau Gavan Infinity berwarna merah dan juga silver, warna daripada Gavan Bushido ni berwarna silver dan juga biru sikit, ya. Kita lanjut ke gambar yang kedua pula, yang mana gambar yang kedua ni menunjukkan kalau Setsuna ni sudah bersiap sedia untuk berubah menjadi Gavan Bushido, ya. Yang mana ini merupakan pertukaran yang kedua. Yang maknanya di episod yang pertama tu dia telah pun berubah dan juga dia mungkin melakukan transformasi sebelum dia kembali menjadi Gavan Bushido di akhir episod untuk dia ni berhadapan dengan satu karakter yang jahat. Dan daripada dia punya situasi ini merupakan sambungan daripada gambar yang pertama tadi, ya. So maknanya sini keluar dulu, barulah gambar yang pertama yang Zat bahas tadi tu keluar. Dan dia telah pun bersiap sedia untuk berhadapan dengan musuh dia. Lanjut ke gambar yang ketiga pula, yang mana gambar yang ketiga ni memperlihatkan dua karakter daripada universe yang berbeza, ya. Lebih tepatnya itu di universe yang menempatkan Gavan Luminous, yang mana kat sini kita ada diperlihatkan dengan Kiki Iwai dan juga kawan dia iaitu Kotobuki Takanari yang sedang menganalisa Emorgi. Jadi maknanya ini sama saja seperti episod yang pertama, yang mana dekat dalam episod yang pertama tu kita telah pun diperlihatkan dengan kemunculan daripada Gavan Bushido dan yang benda yang sama pun bakal terjadi di episod yang kedua nanti. Yang mana bila Gavan Bushido tu debut, kita ni akan diperlihatkan dan dimunculkan dengan karakter daripada Gavan Luminous pula. Mungkin Gavan Luminous akan bertukar di akhir episod sama macam mana Gavan Bushido yang berubah di akhir episod yang pertama tu. Dan apa yang mereka ni sedang bincangkan, saya rasa mungkin mereka ni sedang membincangkan tentang penggunaan Emorgi itu sendiri, ya. Sebenarnya Kiki itu sangat memahami bahasa daripada Emorgi. Kita lanjut ke gambar yang berikutnya pula, yang mana gambar yang seterusnya ni memperlihatkan Gavan Bushido dan juga Gavan Infinity yang sedang dikepung oleh pihak polis, ya. Dan daripada apa yang Zat agak, ini masih lagi berlaku di universe Lambda
8018 tu, sebabnya Gawad Infinity tu masih lagi belum pulang lagi ya ke universe yang asal dia tu. Dan dekat sini kita dapat tengok kalau mereka tu telah pun dikepung oleh polis, dan polis tu semua merupakan bawahan daripada Setsuna. Yang mana ini akan berlaku di awal episod yang pertama, sebaik sahaja Gavan Bushido tu telah pun memunculkan diri dia ya. Dan ini merupakan satu scene pada Izzat cukup menarik, sebab ada kemungkinan besar akan berlaku suatu pertarungan ataupun satu insiden kejar mengejar lagi sekali lah ya. Tapi Izzat tak dapat pastikan apa yang sebenarnya akan terjadi. Gambar yang seterusnya pada Izzat memang cukup menarik sebab ia menampilkan Gavan Dev ya. Yang mana seperti yang kita tahu, Gavan Dev ni mungkin boleh dianggap sebagai satu sosok antagonis yang akan menjadi watak utama yang jahat dalam siri Gavan Infinity ni. Dan dia ni bakal disuarakan oleh Rei Fujita yang sebelum ini pernah membintangi siri Kamen Rider 555 sebagai Kitazaki atau Dragon Omnosh, dan juga Kamen Rider Delta. Serta dia juga pernah membintangi siri Garou sebagai Rei Suzumura ataupun Zero ya. Dan dekat sini kita nampak dia tu sedang berada di satu kawasan yang mana lighting dia tu berwarna ungu. Dan apa yang Zat boleh katakan daripada Gavan Das ni, memang tak ada banyak benda yang kita boleh agak daripada dia. Tapi Izzat agak mungkin dia ni merupakan Gavan yang bertanggungjawab menyerahkan Emorgi tu kepada penjahat-penjahat yang ada dekat dalam universe tu. Sebabnya kalau tidak, macam mana penjahat tu boleh dapat Emorgi untuk mereka ni gunakan untuk menggunakan kuasa orang tu untuk melakukan kejahatan kan. Izzat rasa mesti dia ni akan memberikan mereka tu Emorgi tu untuk digunakan. Dan memandangkan dia ni akan debut dekat episod yang kedua nanti, mungkin kita ni akan dapat sedikit hint lah tentang apa saja peranan dia dekat dalam episod yang kedua nanti. Dan kalau betul dia ni merupakan antagonis utama, mungkin ini merupakan waktu yang sesuai untuk dia muncul ya. Sebabnya dekat episod yang pertama tu baru diperkenalkan dia punya premis saja. Sementara di episod yang kedua nanti, mungkin akan dia lebih dikembangkan lagi lah dia punya lore cerita tu macam mana, dengan menghadirkan Gavanda sebagai penjahat utamanya. Gambar yang seterusnya pula memperlihatkan Karasumaro ya, yang mana Karasumaro ni merupakan satu karakter yang akan menjadi watak jahat di episod yang kedua nanti. Dan bila Izzat tengok karakter Karasumaro ni, Izzat sikit sebanyak teringat pada karakter Penguin daripada DC Comics, iaitu Batman ya. Sebabnya karakter dia dengan The Penguin ataupun Oswald Cobblepot tu nampak mirip-mirip ya, daripada segi badan mereka yang nampak gempal dan juga gaya pakaian mereka tu. Tambahan pula mereka tu merupakan bos daripada sindiket jahat, yang mana itu sangat sama dengan Oswald Cobblepot daripada franchise Batman itu sendiri. Tak hanya itu saja, tapi dekat sini kita boleh nampaklah orang suruhan daripada Karasumaro itu mengenakan topi yang berwarna putih ya. Jadi maknanya dia ni akan menjadi watak jahat lah dekat episod yang kedua nanti. Dan dekat dalam preview tu pun ada diperlihatkan yang mana dia ni akan menggunakan Emorgi yang menyebabkan akhirnya tangan dia tu berubah seperti tangan robot ataupun cyborg ya. Dan itu merupakan satu benda yang Zat memang cukup menantikan ya. Tak hanya itu saja, tapi dekat episod yang kedua nanti kita pun akan diperlihatkan dengan pertarungan di antara Gavan Bushido menentang Karasumaro dan juga satu lagi Emons ya. Jadi maknanya dekat dalam episod yang kedua nanti, Gavan Bushido itu akan berhadapan dengan dua musuh sekaligus. Tapi Zat tak pasti sama ada Gavan Bushido itu akan mengalahkan mereka dengan sendirinya ataupun dia akan mendapatkan bantuan daripada Reggie ataupun Gavan Infinity. Sebabnya ada satu lagi gambar tu yang menunjukkan Gavan Infinity itu sedang menembak Amos ya. Serta ada juga beberapa aksi pertarungan yang melibatkan Gavan Infinity menentang Amos itu sekali lagi. Gambar yang mereka ini pula memperlihatkan Cosmo Gavarion yang telah pun berubah menjadi mecha ya. Dan kalau macam kita tengok dekat dalam gambar ni, dia seolah-olah macam sedang melarikan diri daripada serangan. Terbukti bila kita nampak adanya kesaletupan dekat bahagian belakang dia tu. Jadi saya rasa mungkin ini akan menunjukkan akan berlakunya pertarungan yang melibatkan Cosmo Gavarion, ataupun mungkin saja ini berlaku di flashback ya. Tak hanya itu saja, di gambar yang berikutnya pula memperlihatkan Gavan Bushido ini sedang berhadapan dengan Karasumaro, dan tangan daripada Karasumaro tu telah pun berubah menjadi tangan robot. Yang membawa maksud kalau Karasumaro ni telah pun menggunakan tengah Emorgi tu untuk memberikan dia kuasa luar biasa untuk dia ni berhadapan dengan Gavan Bushido tu. Sebabnya benda yang sama pun terjadi juga dekat episod yang pertama, yang mana Gorto tu telah pun menggunakan Emorgi tu yang menyebabkan dia ni akhirnya memiliki kuasa untuk dia ni gunakan untuk berhadapan dengan Gavan Infinity. Gambar yang mereka ni pula memperlihatkan Dokireji dan juga Setsuna ni sedang berhadapan dengan seseorang, dan waktu ni mereka ni telah pun tersungkur di atas lantai ya. Dan Izzat tak dapat pastikan siapa yang mereka sedang berhadapan tu. Mungkin saja mereka tu berhadapan dengan Gavan Dev, ataupun mereka tu sedang berhadapan dengan Karasumaro dan juga Emons yang menjadi musuh pada episod tersebut ya. Dan Izzat tak dapat nak agak apa yang berlaku sebenarnya, tapi itu semua Izzat punya teori lah. Tapi Izzat lebih percaya kalau mereka ni sedang berhadapan dengan Karasumaro dan juga Emons ya.
dan mereka ni masih lagi belum bertukar sama sekali. Gambar yang seterusnya ni pun pada Zat memang cukup menarik juga sebab ia menampilkan Doki Reggie yang sudah bersiap sedia untuk berubah menjadi Gavan Infinity ya, dan gaya dia tu nampak sangat cool ya bila di sini. Dan tak hanya itu saja, tapi di scene berikutnya ada juga menunjukkan kalau dia tu sedang menembak dan berhadapan dengan Amos ya. Dan Amos ni apa Izzat boleh katakan, dia ni merupakan sejenis raksasa yang mempunyai satu bentuk sahaja. Maknanya dia tak macam raksasa daripada Kamen Rider ataupun Ultraman yang mempunyai bentuk yang pelbagai. Jadi raksasa Amos ni hanya wujud dalam satu bentuk sahaja. Tapi Izzat tak pasti sama ada memang dia hanya ada satu bentuk je ke, ataupun mereka saja yang masih belum lagi reveal banyak lagi raksasa-raksasa yang lain ya. Sebab kalau dia ada banyak lagi raksasa yang lain mungkin akan lebih menarik lah. Tapi pada Zat siri ini masih lagi sedap untuk dilayan lah. Gambar yang terakhir tu memperlihatkan kemunculan daripada Gavan Bushido ataupun Setsuna Echo Queen tu sedang berhadapan dengan Rui Amo. Dan kalau macam kita nampak dekat sini, Rui Amo tu telah pun menyerahkan Gavarion Blade untuk digunakan oleh Setsuna nanti. Jadi ke episod kedua tu bukan saja akan menampilkan kemunculan daripada Gavan Bushido ataupun Setsuna Echo Queen, tapi kita pun akan diperlihatkan dengan kemunculan daripada Rui Amo yang merupakan salah satu karakter perempuan yang Zat memang cukup suka ya. Dan Zat memang sangat menantikan apakah kita ni akan dihadirkan dengan flashback daripada Setsuna Echo Queen itu sendiri. Sebenarnya dekat dalam episod yang pertama tu, kita ni telah pun dihadirkan dengan flashback daripada Doki Reggie yang mana dia melihat mentor dia telah pun mati di tangan seseorang ya. Jadi dekat sini saya rasa mungkin kita ni akan mendapatkan sedikit flashback tentang apa sahaja yang berlaku pada Setsuna Echo Queen sebelum dia menjadi Gavan Bushido. Apatah lagi bila dia mengatakan kalau Rui Amo tu memiliki wajah seperti gadis yang sama yang pernah menolong dia dan memberikan dia nama. Jadi saya rasa itu sahajalah kod video kita hari ini membahas tentang preview daripada episod kedua Super Special Gavan Infinity. Kalau korang dah tengok video Zat ni daripada mula sampai habis, yang mana satu bahagian korang rasa memang cukup menarik dan korang paling nantikan. Kalau macam pada Izzat semestinya debut daripada Gavan Bushido itu sendiri ya. Sebab Gavan Bushido ni mempunyai cara-cara untuk menjadi Gavan favourite Izzat lah. Sebab gaya bertarung dia memang sangat menarik dan juga sangat badass. Dan kita pun akan diperlihatkan dengan musuh iaitu Karasumaru yang merupakan salah satu musuh yang berbentuk manusia yang boleh menggunakan energi untuk memberikan dia ni keupayaan yang lebih berkuasa. Dan itu merupakan satu perkara yang menarik sebab jarang sebenarnya kita nampak karakter tokusatsu ni berhadapan dengan satu karakter yang merupakan manusia ya. Walaupun sebenarnya dia bukanlah sepenuhnya manusia, tapi dengan dia menggunakan ability macam tu dengan rupa paras itu, yang pada saya memang cukup menarik untuk kita saksikan di episod yang akan datang nanti. Selain daripada tu, hubungan di antara Setsuna Echo Queen dan juga Rui Amo tu pun merupakan satu perkara yang Izzat memang nantikan juga. Sebab mereka ni macam ada keterkaitan antara satu sama lain. Mungkin saja gadis yang menjadi memberi nama kepada Setsuna Echo Queen tu sebenarnya merupakan moyang daripada Rui Amo itu sendiri, yang menyebabkan Rui Amo tu memiliki muka yang sama dengan gadis tersebut. Ataupun mungkin ada saja benda lain yang terjadi yang menyebabkan gadis tersebut mempunyai muka yang sama dengan Rui Amo. Dan tak hanya itu saja, tapi kita pun dapat lihat debut daripada Kiki Iwai dan juga Kotobuki Takanari. Ini memang sangat wajar sebabnya dikatakan Gavan Infinity ni akan memiliki 23 episod saja. Jadi kalau diorang tak introducekan karakter tu secepat yang mungkin akan menjadi masalah daripada segi pacing dia. Jadi benda-benda seperti ini memang perlu dibuat supaya cerita ni boleh berjalan dengan begitu baik sekali lah. Jadi saya rasa itu sahaja ke video kita hari ini membahas tentang preview daripada episod kedua Super Special Gavan Infinity. Kalau korang dah tengok video Izzat ni daripada mula sampai habis, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen korang kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat. Kita jumpa lagi di perbahasan Super Special Gavan Infinity yang lainnya. Assalamualaikum dan bye. Love is the strongest 核のインフィニティ暴けはびこる罪の真相